future kau apa yang kau plan untuk kau punya hobi? Future plan is Nak jadikan dia career ke? I think no. Nak buatkan studio cari pekerja ke? I think no. Aku tak ke arah forward vision sampai macam tu lah. To me this hobby is a hobby. Kira kau tak nak expand lah. Tak nak expand sangat. Aku akan expand kalau aku minat satu model ni. Let's say ada model yang aku minat, aku akan expand, aku akan buat sampai habis. Okay. Which is aku pernah buat modal sikit je. Tapi aku beli ni nak bagi nampak lagi, nak enhance, which is aku puas hati. That one time je cukup. Afterwards tak nak lagi dah lah. Sebab benda ni require time sebenarnya. Require time and your focus. Faham. So that's why aku tak ada plan nak further invest kalau aku nak buat menjadi besar. Just the internal hobby for my own pleasure saja. Okay. So aku more towards career job aku lah sekarang ni. Kerja dah, commission work pun dah. My motor